Siti. Buat apa kamu? Kau dari mana? Dari tadi. Bila sakit perut. Kau dengan siapa? Seorang je. Tadi kan nak ajak orang kampung. Dia macam masing-masing busy kan. Kuih kelapa. Kau buat apa kat sini? Tak habis dengan lawak bodoh kau. Benar ke aku pandai? Kau ni kenapa? Nampak macam sedih je. Kau ada masalah ke? Banyak masalah aku ni. Entahlah. Aku jadi serabut tau. Sebab apa? Macam-macam hal. Hal hidup. Hal negara. Dalam hidup ni, masalah tu memang kena ada. Kalau kau tak ada masalah, tu syurga tu. Tapi kadang-kadang aku rasa kan macam dunia ni tak adil untuk aku. Sebab aku tak dapat macam rasa apa yang orang rasa. Ada family, orang ada kerjaya, orang ada kebahagiaan. Aku tak dapat semua tu. Kalau cakap pasal kebahagiaan, budak tu lagi bahagia Ti. Betul. Apa yang kau tak bahagia lagi Ti? Kau ada semua, kau ada anak-anak, kau dah happy dengan anak-anak kau. Apa kau nak lagi? Bukan. Ya, aku memang bahagia dengan anak-anak aku. Itu memang tak dinafikan lah. Bahagia sangat hidup bertiga kan. Tapi kadang-kadang aku tengok kawan-kawan aku happy life dengan family. Aku rasa macam bestnya kalau aku dekat tempat tu. Dia macam ni lah je Ti. Tuhan dah jadikan kita ni, setiap manusia ada je cerita dia Ti. Engkau hanya perlu lalui je. Rasa sakit ke apa tu semua Tuhan dah aturkan. Setiap apa yang jadi tu Ti bersebab. Aku bagi kau satu contoh lah. Macam minggu lepas, kejadian mak aku kena tinggal masa tengah konvoi ramai-ramai. Mak aku first time tau lalu kat highway. Dia tak tahu pun jalan highway. Tapi nasib baik lah aku buka Waze. Sebelum tu, mak aku cakap macam ni tau dengan ayah aku. Best kan kalau balik ni kita lalu jalan kampung, dapat tengok dusun, dapat tengok pokok durian apa semua. Nak dijadikan cerita, dalam perjalanan nak balik tu dekat highway tu, tengah highway tu, mak aku boleh tertinggal dekat belakang, jauh sangat. Kawan-kawannya semua dah pergi depan dah pocit laju-laju. Tapi kita orang pakai Waze, kau tahu Waze bawa pergi mana? Bawa masuk dalam kampung. Itulah maksudnya kuasa Tuhan yang Tuhan dah tetapkan. Kau nampak tak dekat sini? Mak aku punya resah, tak tahu jalan highway, sampaikan mak aku kena tinggal dekat highway pun mak aku rasa takut. Tapi Tuhan nak bagi apa? Tuhan nak bagi apa yang mak aku nak, iaitu jalan kampung, dapat tengok pokok-pokok, dapat tengok sawah, dapat tengok pokok durian. Itulah dia. Kalau kat sini kau bersyukur dengan apa je yang jadi, tak kisahlah kau sakit ke, kau kecewa ke, kau apa ke, semuanya Tuhan dah tetapkan untuk kau Ti. Bukan untuk kau je lah, untuk semua orang. Kau nampak 2 jam ni cerita. Dah habis. Dah ke?